Walaupun ceplos, penyokong PH dan AMDAP kata Kedah ni terpaling gagal. Buat apa pun tak jadi kan. Kedah ni mundur bawah MB Sanusi. Kedah itu, Kedah ini, bla bla bla. Namun, bukti dan realiti yang kita dapat lain pula cerita. Semalam, Kerajaan Negeri Kedah umumkan kutipan hasil tertinggi dalam 25 tahun weh. 816 juta hasil to be exact. Jadi, dalam 25 tahun ni, tak ada ke MB-MB yang sebelum ni yang pernah capai setinggi ni punya hasil. Kata Barisan Nasional Pakatan Harapan tu terpaling maju dah, terpaling tata kelola. Kalau kita tengok bermula tahun 2000, kutipan hasil Kedah ni 266 juta. Tahun 2010 pula 456 juta. 2015 turun sikit 411 juta. Sampailah 2019 sebelum MB Sanusi naik, kutipan dia 778.26 juta. Hasil sebenar Kedah cuma 578 juta. 2019 Tun M jadi PM ke-7. Tun ada bagi dekat Kedah 200 juta. Itu yang jadi 778 juta tu. Hak tu yang puak-puak ceplos ni duk bangga sangat tu. Padahal tak ada apa pun, harap orang bagi je. Jadi gang, tahun pertama 2020 yang MB Sanusi naik tu, daripada Mei sampai habis tahun, berapa kutipan hasil dia? 560.66 juta kan. Itu baru tahun pertama. Sampailah ke tahun 2025 dah jadi 816 juta kan. Berapa persen kenaikan? 45.5% kenaikan dalam 5 tahun ni. Maksudnya kenaikan ni konsisten. Malah dalam sejarah negeri Kedah tak pernah ada kutipan hasil setinggi 816 juta ni. Rupa-rupanya kes Pak Lebai ni tak reti nak sakau, tak ada kes tuala berdarah, tak ada pula nak janji bulan bintang kat rakyat lepas tu tipu rakyat. Jauh sekali ada kes rasuah dan kroni. Yang aku heran ni gang, walaupun dah tutup judi, tapi hasil tetap yang tertinggi dalam rekod 25 tahun. Apa bayang gang, tak ada ni MB-MB yang sebelum ni boleh capai tahap hasil yang macam ni punya tinggi. Jadi MB-MB negeri lain tu, bila hampa nak tutup kedai judi? MB negeri lain pun orang Islam juga kan? Ke orang PAS saja yang beragama Islam? Jadi inilah bukti kestabilan dan kecekapan kerajaan negeri Kedah. Tak perlu nak advance 100 juta daripada pusat macam Penang tu untuk bayar gaji dan perbelanjaan mengurus. Pembangkang yang di Penang kata hasil di negeri Penang dah turun jadi 150 juta. Unjuran pun kata tinggal 50 juta. Apa cerita ni weh? Ceplos kata DAP terpaling pandai, terpaling maju. Jadi gang, inilah kesan melantik pemimpin yang amanah, bersih dan ikhlas dalam mentadbir negeri. Jadi terima kasih kepada MB Sanusi dan seluruh barisan exco serta adun-adun dan juga penjawat awam negeri Kedah dan juga persekutuan yang bertungkus lumus menaikkan, membangunkan negeri Kedah. Kedah elok dah kan, nak bagi berapa kat ceplos jadi luar tabi'i sekali lagi.